Gambar terakhir seseorang memang amat bermakna dan mampu menyentuh emosi orang yang melihatnya. Ditambah pula sekiranya individu dalam gambar itu telah pun meninggal dunia. Reaksi wajah terakhir pasti membuatkan kita terfikir pada waktu ketika gambar itu diambil, adakah empunya tubuh badan mengetahui nyawa mereka akan melayang tidak lama kemudian. Apa kata kita lihat beberapa foto terakhir selebriti-selebriti yang cukup dikenali sebelum mereka meninggalkan dunia. Penyanyi kumpulan terkenal dunia Queen Freddie Mercury kelihatan kurus dan tidak bermaya. Gambar ini diambil pada musim bunga 1991 beberapa bulan sebelum beliau terlantar di atas katil. Freddie meninggal dunia pada 24 November 1991 disebabkan pneumonia bronkial hasil daripada bergelut dengan penyakit AIDS. Beberapa ketika sebelum Puteri Diana terbunuh dalam kemalangan, beliau kelihatan berada di tempat duduk belakang sambil melihat keluar tingkap belakang. Kemalangan tersebut turut membunuh kekasihnya Dodi Fayed dan pemandu mereka Henry Paul. Dilaporkan Puteri Diana berkata, "Oh Tuhanku," ketika terbaring sebelum meninggal dunia. Gambar terakhir Raja Reggae ini diambil ketika beliau bersama ahli keluarganya yang menjalani rawatan kanser di Jerman pada awal tahun 1981. Beliau kelihatan sangat kurus dengan berat hanya 35 kg dalam gambar ini. Bob Marley meninggal dunia pada 11 Mei 1981 akibat melanoma sejenis kanser kulit. Pada 28 April 1945, Adolf Hitler menyedari akan kejatuhan Berlin ke tangan kuasa sekutu, menandakan kemusnahan kerajaan Nazi. Gambar ini diambil ketika beliau memeriksa kemusnahan yang dilakukan oleh kuasa sekutu. 2 hari kemudian, Adolf Hitler telah membunuh diri bersama-sama isterinya Eva Braun dengan menelan pil sianida. Pasangan itu baru sahaja berkahwin sehari sebelum itu. Gambar terakhir Tupac Shakur kelihatan duduk di dalam sebuah kereta BMW bersama-sama pengurusnya Suge Knight pada 7 September 1996. Beberapa ketika selepas gambar ini diambil, kereta dinaiki mereka telah diserang dan ditembak. Kedua-dua rakan ketika itu baru pulang dari menghadiri perlawanan antara Mike Tyson dan Bruce Seldon di Las Vegas. Dan pada 13 September 1996, Tupac disahkan meninggal dunia akibat luka tembakan. Gambar terakhir John Lennon ini kelihatan seperti tiada apa-apa, namun realitinya ia agak menyeramkan. Ketika gambar diambil, John sedang menandatangani salinan albumnya Double Fantasy untuk seorang peminatnya yang bernama Mark David Chapman yang juga merupakan pembunuhnya sendiri. Selepas menunggu bintang The Beatles ini selama 6 jam di tempat yang sama, Mark yang bersenjatakan pistol telah menembak John sehingga mati. Seminggu sebelum kematiannya pada 23 Julai 2011, Amy Winehouse kelihatan berjalan di sekitar kawasan rumahnya di utara London. Dalam gambar terakhir ini, beliau kelihatan seperti biasa dan tiada tanda-tanda masalah kesihatan. Beliau dilaporkan meninggal dunia disebabkan keracunan alkohol. Kelihatan sangat kurus dan tak sihat. Serta dibantu oleh rakannya, gambar terakhir pengasas syarikat gergasi Apple ini diambil di rumahnya di California, menghampiri penghujung 8 tahun bertempur dengan kanser pankreas. Steve Jobs menghembuskan nafas terakhir pada 5 Oktober 2011 ketika berusia 56 tahun. Kekasih Jimi Hendrix, Monica Dannerman merupakan individu yang mengambil gambar terakhir beliau.
Beliau kelihatan memegang gitar elektrik kesayangannya di taman rumah Monica sehari sebelum kematiannya. Monica menyedari Jimmy yang tidak lagi bernyawa keesokan harinya iaitu pada 18 September 1970 dipercayai tercekik muntah sendiri disebabkan mabuk barbiturat. Elvis Presley dalam perjalanan pulang ke rumahnya selepas berjumpa doktor gigi apabila gambar ini diambil pada 16 Ogos 1977. Beliau dijadualkan menaiki pesawat pada hari tersebut namun tak sempat kerana diserang sakit jantung. Elvis menghembuskan nafas terakhirnya di dalam tandas rumahnya. Gambar terakhir Steve Irwin diambil 2 hari sebelum The Crocodile Hunter ini disengat pada jantungnya oleh seekor ikan pari yang sedang dirakamnya. Gambar ini diambil di atas botnya Croc One bersama seorang rakannya ahli biologi marine. Steve meninggal dunia pada 4 September 2006. Gambar lelaki yang bertanggungjawab memperjuangkan kemerdekaan India ini diambil kali terakhir ketika dalam perjalanannya untuk bersembahyang sebelum beliau didatangi seorang yang bersenjatakan pistol. Lelaki di sebelahnya dalam gambar ini telah menembak Mahatma Gandhi sebanyak 3 das yang membunuh beliau. Pelakon dan director dari Australia ini, Heath Ledger, kelihatan tersenyum ketika gambar terakhirnya diambil di set penggambaran The Imaginarium of Dr. Parnassus di London. Beberapa hari kemudian, pada 22 Januari 2008, beliau dijumpai mati di apartmennya akibat terlebis dos ubat tahan sakit. Gambar terakhir Paul Walker, bintang filem franchise of Fast and Furious ini diambil 30 minit sebelum beliau terlibat dalam kemalangan yang mengambil nyawanya. Beliau kelihatan tersenyum tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Kemalangan maut pada 30 November 2013 itu berlaku selepas kereta yang dipandu rakannya terbabas dan menghentam pokok sebelum terbakar. Dalam gambar terakhir Kurt Cobain ini, beliau kelihatan sangat rileks dan seperti high sambil memegang rokok. Duduk di sebelah rakannya, Thor Lindsay. Gambar ini diambil pada 26 Mac 1994, 10 hari sebelum Kurt membunuh diri dengan menembak kepalanya di rumah di Seattle, Washington.